Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pemilik syarikat Megah Holdings. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 40 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, sewa jentera berat. Bisnes sewa jentera berat ni memang nampak macam tak hype macam produk kecantikan, tapi realitinya, ini antara bisnes yang boleh jana duit besar tanpa perlu promosi berlebihan. Dalam industri pembinaan, perlombongan, perladangan, dan projek infrastruktur, jentera berat macam ekskavator, bulldozer, dan kren sangat diperlukan. Banyak syarikat tak mampu nak beli jentera sendiri sebab harga satu unit boleh cecah ratusan ribu ringgit. Jadi, jalan paling senang bagi mereka adalah menyewa. Selagi ada projek berjalan, permintaan untuk jentera berat ni memang takkan putus. Model bisnes ni agak direct. Korang beli jentera berat, kemudian sewakan kepada kontraktor atau syarikat yang perlukan untuk tempoh tertentu, biasanya ikut harian, mingguan atau bulanan. Kos penyelenggaraan dan servis memang kena ambil kira, tapi dengan pengurusan yang baik, jentera boleh tahan bertahun-tahun sambil jana pendapatan pasif. Dari segi pendapatan, bisnes ni boleh jadi lubuk emas kalau ada jentera yang cukup dan pelanggan tetap. Contohnya, sewa ekskavator boleh cecah RM400 ke RM1,500 sehari, bergantung pada jenis dan lokasi. Kalau satu ekskavator disewa selama 20 hari sebulan pada harga RM1,000 sehari, itu dah RM20,000 sebulan dari satu unit. Kalau ada 5 ekskavator, pendapatan boleh cecah RM100,000 sebulan. Kalau main dalam skala besar dengan pelbagai jenis jentera, angka juta setahun bukan benda mustahil. Lagi best, banyak syarikat buat kontrak jangka panjang, jadi pendapatan lebih stabil dan berterusan. Kalau korang ada strategi dan pengurusan yang betul, bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan senyap dengan pendapatan stabil bertahun-tahun. Nombor 2, HVAC. HVAC atau nama penuh dia heating, ventilation dan air conditioning mungkin kedengaran teknikal, tapi hakikatnya ini salah satu bisnes boring yang steady buat duit. Setiap bangunan, dari rumah ke pejabat, kilang, pusat beli belah, dan hotel, semua perlukan sistem ni untuk keselesaan dan kawalan suhu. Di Malaysia, di mana cuaca panas dan lembap sepanjang tahun, permintaan untuk pemasangan, penyelenggaraan, dan pembaikan sistem HVAC sentiasa tinggi. Walaupun ramai tak nampak bisnes ni sebagai peluang besar, sebenarnya HVAC adalah industri bernilai bilion ringgit yang jalan duit hari-hari. Model bisnes ni boleh jalan dalam beberapa cara. Korang boleh fokus pada pemasangan baru, servis penyelenggaraan berkala, atau baiki sistem yang rosak. Syarikat besar dan bangunan komersial biasanya perlukan kontrak penyelenggaraan untuk pastikan sistem aircon mereka sentiasa dalam keadaan baik. Ini bermaksud pendapatan tetap setiap bulan tanpa perlu cari pelanggan baru selalu. Selain itu, HVAC juga ada permintaan dalam sektor perkilangan, hospital, dan pusat data, di mana kawalan suhu adalah kritikal untuk operasi harian mereka. Dari segi pendapatan, bisnes ni boleh jadi lubuk emas kalau diurus dengan baik. Pemasangan sistem HVAC untuk rumah boleh charge dari RM3,000 ke RM10,000 bergantung pada saiz dan jenis aircon. Untuk bangunan komersial atau kilang, satu projek boleh cecah ratusan ribu hingga jutaan ringgit. Kontrak penyelenggaraan pula boleh jana RM500 ke RM5,000 sebulan untuk satu pelanggan, bergantung pada skala sistem. Kalau ada 50 pelanggan dengan kontrak RM2,000 sebulan, itu dah RM100,000 sebulan pendapatan pasif. Syarikat HVAC besar boleh jana juta-juta setahun hanya dari servis dan penyelenggaraan sahaja. Tapi macam bisnes lain, ada cabaran dalam industri HVAC ni. Kos awal untuk start bisnes mungkin tinggi, terutamanya kalau nak target projek besar. Tapi kalau korang ada strategi yang betul, hubungan baik dengan pelanggan korporat, dan tim yang boleh deliver kerja berkualiti, HVAC antara bisnes terbaik yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 3, pembekal arang. Kalau korang fikir jual arang ni bisnes orang lama je, korang silap besar. Pembekal arang sebenarnya ada market yang steady, dari zaman dulu sampai sekarang. Demand tetap jalan, sebab banyak restoran, kedai makan, hotel, resort, dan even pengguna biasa yang perlukan arang untuk masak barbecue, sate, bakar kambing, dan macam-macam lagi. Tambah pula sekarang ni, trend barbecue dan camping tengah naik balik, lagi bertambahlah permintaan. Jadi pembekal arang ni kerja dia nampak simple, cari stok arang berkualiti, simpan dalam store, dan supply ikut permintaan customer.
Kalau korang konsisten jaga servis dan produk, pelanggan akan repeat order tanpa banyak soal. Lagi best, bisnes ni bukan jenis kena kejar trend. Orang tetap nak guna arang sampai bila-bila. Dari segi pendapatan, jangan pandang rendah. Margin jualan arang boleh cecah 30% ke 50% bergantung pada jenis arang dan kuantiti. Kalau korang mampu supply 10 tan arang sebulan, anggaran kasar boleh cecah RM20,000 ke RM50,000 sebulan. Ada pembekal yang supply ke hotel-hotel besar dan restoran premium, pendapatan mereka boleh lebih RM100,000 sebulan. Yang penting, volume kena maintain dan servis jangan sangkut. Lagi steady supply korang, lagi banyak pelanggan setia. Kalau korang fokus dan pandai bina networking dengan restoran, caterer, kilang makanan, atau export company, bisnes ni memang boleh pergi jauh. Simple, boring, tak hype, tapi kalau buat betul-betul, boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 4, pembekal kayu palit. Kayu palit ni nampak macam benda biasa, tapi demand dia sangat tinggi sebab hampir semua industri guna. Dari kilang, gudang, syarikat ekspor, sampai ke syarikat e-commerce. Setiap hari barang kena angkut, kena susun, kena hantar, dan semua ni guna palit. Paling menarik, banyak syarikat lebih suka beli palit daripada buat sendiri, sebab nak jimat kos dan fokus pada bisnes mereka. Jadi, kalau korang pandai masuk dalam industri ni, memang boleh buat duit masuk. Untung dalam bisnes ni datang dari palit baru dan palit terpakai. Palit baru boleh jual dalam RM20 ke RM80 satu unit, bergantung pada jenis kayu dan saiz. Kalau korang dapat supply ke kilang besar atau syarikat ekspor yang perlukan ratusan hingga ribuan palit setiap bulan, seorang pelanggan J boleh bagi income 5-6 angka sebulan. Nak mula bisnes ni pun tak susah sangat. Korang boleh start dengan cari supplier kayu murah atau beli palit terpakai dalam kuantiti kecil, repair balik dan jual. Kalau tak ada tempat sendiri, boleh guna kawasan rumah atau sewa store kecil dulu. Bila bisnes dah berkembang, boleh set up kilang sendiri dan ambil lebih banyak pekerja untuk hasilkan palit dalam kuantiti besar. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan B2B. Korang kena connect dengan syarikat logistik, kilang, gudang dan syarikat ekspor sebab mereka memang perlukan palit setiap masa. Gunakan website, Google Ads dan LinkedIn untuk cari pelanggan besar. Lagi satu trik, kalau korang boleh bagi harga lebih murah dan supply secara konsisten, pelanggan akan repeat order setiap bulan. Kalau korang nak bisnes yang boleh grow jadi jutawan senyap tanpa perlu hype, ini salah satu pilihan terbaik. Nombor 5, pembekal ais. Kalau sebut pasal ais, orang ingat ni benda cika yang tak glamour langsung. Tapi sebenarnya, bisnes pembekal ais ni antara bisnes boring yang steady masuk duit tiap hari. Kalau korang perasan, kedai makan, restoran, gerai tepi jalan, catering, pasar malam, semua pakai ais. Dari ais cube, ais blok sampai ais hancur, semua tu tak pernah cukup sebab setiap hari ada saja orang nak guna. Lagi-lagi kalau cuaca panas terik macam kat Malaysia ni, demand memang makin tinggi. Boleh kata, tanpa ais, banyak bisnes lain pun boleh stuck. Bisnes ni walaupun nampak macam kerja angkat beg ais je, tapi bila main dalam skala besar, korang akan nampak potensi dia. Lagi power kalau boleh kontrol kawasan. Contoh, kalau korang jadi pembekal tetap untuk 20-30 kedai makan area korang, itu pun dah cukup stabil. Lepas tu kalau dapat kontrak hotel, pasaraya, pasar basah, lagilah lebat. Cakap pasal income, jangan main-main. Purata harga sebungkus ais cube kat pasaran antara RM2.5 ke RM3.5. Satu lori boleh angkut dalam 300-500 bungkus, bergantung saiz lori. Kalau jual 500 bungkus sehari dengan margin untung 1 ke RM1.5 sebungkus, korang dah boleh pegang dalam RM500 ke RM750 sehari. Sebulan. Dalam RM15,000 ke RM22,000. Kalau main blok ais pula, margin dia lagi tebal sebab satu blok boleh potong jadi banyak bahagian. Kalau skala besar, boleh cecah RM50,000 ke RM100,000 sebulan bila dah pegang banyak pelanggan tetap. Jadi kalau korang jenis tak minat bisnes viral, suka kerja belakang tabir tapi income steady, jadi pembekal ais ni antara bisnes yang sesuai untuk korang. Nombor 6, kedai tayar kereta. Bisnes baiki dan ganti tayar kereta ni memang nampak simple dan biasa-biasa saja. Tapi hakikatnya, demand dia non-stop, sebab semua kenderaan atas jalan memang akan hadapi isu tayar. Sama ada botak, pancit, haus tak sekata, atau bocor. Bila tayar dah rosak, orang takkan tangguh lama-lama. Nak tak nak, kena tukar. Sebab itulah kedai tayar ni boleh dikira sebagai bisnes penting walaupun tak viral atau glamour. Lagi satu, korang tak perlu set up fancy-fancy pun. Cukup ada tapak kedai tepi jalan, kelengkapan tukar tayar, balancing, alignment dan jek hidrolik yang function. Bila servis korang laju, jujur dan harga berpatutan, pelanggan akan repeat. Ramai tokey tayar yang low profile, tapi stok tayar dalam store dia bernilai puluh-puluh ribu.
Kalau dah pandai ambil direct dari supplier besar atau jadi dealer brand tertentu, margin pun makin cantik. Dari segi pendapatan, kedai tayar yang jalan elok boleh buat RM1,000 ke RM5,000 sehari, bergantung pada lokasi dan trafik pelanggan. Sebiji tayar biasa untuk kereta sedan contohnya boleh dijual dalam RM150 ke RM250, tapi kos ambil mungkin dalam RM80 ke RM120. Untung bersih setiap tayar boleh mencecah RM50 ke RM100. Bayangkan kalau sehari ada 10 ke 20 kereta masuk. Sebulan, memang boleh cecah 5 ke 6 angka kalau korang urus stok dan pekerja dengan baik. Pendek kata, walaupun bisnes ni nampak biasa, tapi realitinya ramai yang dah jadi jutawan senyap dari kedai tayar J. Kuncinya, jaga kualiti servis, dapatkan supplier yang bagus dan ada tim pengurusan yang mantap. Nombor 7, tukang pipe. Kalau cakap pasal tukang pipe, orang mesti terbayang kerja kotor, tersumbat, basah, bocor sana sini. Tapi percaya tak, bisnes tukang pipe ni antara bisnes boring yang boleh buat korang senyap-senyap kaya. Kerja pipe ni memang nampak remeh kat mata orang, tapi sebenarnya permintaan dia non-stop. Rumah baru ke rumah lama ke, bila ada masalah pipe bocor, sinki tersumbat, atau nak pasang pipe baru, mesti orang cari tukang pipe. Lagi-lagi kalau area bandar yang rumah makin padat, kondo makin banyak, servis tukang pipe ni jadi benda wajib. Selain repair, tukang pipe juga buat servis pemasangan macam sinki, tandas, water heater, dan pipe-pipe baru untuk rumah, kedai, kilang. Pasal income pula, jangan main-main. Servis pipe bocor biasa boleh charge RM80 ke RM150 sekali job. Kalau kerja besar sikit macam tukar pipe rumah, pasang water heater, buat sistem pipe bilik air baru, boleh cecah RM500 ke RM5,000 ikut skop kerja. Tukang pipe freelance yang aktif pun boleh bawa balik dalam RM6,000 ke RM10,000 sebulan. Kalau dah ada tim sendiri, dengan 3-5 orang staff, dan pegang 2-3 projek serentak, boleh cecah RM30,000 ke RM50,000 sebulan. Ada yang main tender projek, setahun boleh pegang job bernilai ratus ribu. Jadi kalau korang jenis suka kerja teknikal, tangan berseni betulkan barang, tak kisah kotor sikit tapi nak income steady, tukang pipe ni antara lubuk rezeki senyap. Tak perlu viral pun, tapi hujung bulan boleh senyum sorang-sorang tengok akaun bank bertambah. Nombor 8, pembekal tapak telur. Kalau sebut pasal tapak telur, orang ramai memang tak pandang. Tapi cuba fikir balik. Setiap kali beli telur, mesti ada tray atau tapak telur tu kan? Tak kiralah telur kat pasaraya, pasar pagi, kedai runcit atau ladang ayam, semua perlukan tapak telur untuk letak dan angkut telur tanpa pecah. Benda simple macam ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya bisnes ni jalan non-stop sebab telur ni keperluan harian orang Malaysia. Bisnes pembekal tapak telur ni simple je. Korang supply tray kosong yang biasanya dibuat daripada kertas, recycle, plastik, atau foam. Ada ladang ayam yang beli secara pukal untuk parking, ada juga kilang makanan, pemborong atau pasaraya ambil dari pembekal. Lagi menarik, tapak telur ni bukan setakat untuk telur ayam je. Telur itik, telur kampung pun pakai benda yang sama. Dari segi pendapatan, korang jangan terkejut. Satu tapak telur kertas boleh dijual dalam 30 ke 50 sen seunit. Kalau ladang ayam besar, dia akan order 5,000 ke 10,000 tapak telur sekaligus. Kalau jual 10,000 unit sebulan dengan harga purata 40 sen, dah RM4,000 sebulan. Tapi kalau ada 5-6 klien ladang besar, boleh capai 20 ke 30,000 sebulan, tu baru ladang, belum masuk market, pasaraya, dan kilang makanan lagi. Margin pun cantik sebab kos nak hasilkan satu tray tu tak sampai separuh dari harga jual. Kesimpulannya, walaupun bisnes ni nampak biasa saja, tapi yang pegang bisnes tapak telur ni ramai yang jadi jutawan senyap. Diorang steady jalan bisnes ni bertahun-tahun sebab tahu permintaan takkan habis. Kalau korang boleh masuk industri ni, jaga network ladang-ladang ayam dan kilang makanan, memang boleh pegang market. Senyap-senyap je duit jalan. Nombor 9, pembekal dan pemasangan kabinet dapur. Bisnes pembekal dan pemasangan kabinet dapur ni memang antara bisnes yang orang selalu pandang sebelah mata je. Nampak macam kerja tukang biasa, tapi sebenarnya demand dia steady gila sebab setiap rumah, kedai makan, pejabat, malah homestay pun sekarang nak dapur yang kemas, cantik dan tersusun. Bila orang renovate rumah, benda pertama dia fikir mestilah dapur. Kat situlah tempat masak, makan, lepak, jadi memang kabinet dapur ni benda wajib. Lagi-lagi sekarang orang suka dapur moden, minimalis, custom ikut rumah masing-masing. Kerja dia senang nak faham, customer order, kita design ikut saiz dapur, bagi pilihan material macam chipboard, melamin, solid wood, quartop atau marble. Bila dah set harga dan design, tim akan pasang. Kadang-kadang customer ambil sekali dengan meja makan built-in, almari kasut atau wardrobe, boleh upsell. Yang best, kalau dapat projek rumah baru, boleh masuk 5-10 unit terus. Ada juga yang buat dengan pemaju rumah, repeat job confirm masuk.
Dari segi pendapatan, bisnes ni memang boleh pergi jauh. Satu projek dapur standard boleh charge antara RM4,000 sampai RM15,000 ikut saiz, design dan material. Kalau premium material macam solid surface atau quartzy, harga boleh cecah RM20,000 ke RM30,000. Bayangkan kalau sebulan dapat 5 ke 10 job, boleh rolling RM50,000 ke RM100,000 sebulan. Tu baru job kecil-kecilan. Kalau dapat projek apartmen baru atau rumah banglo, margin dia boleh lagi besar. Ramai tak sedar, tukang kabinet ni ada yang pegang cash flow RM100,000 tapi low profile je. Selain buat kabinet dapur rumah orang, bisnes ni boleh kembangkan ke custom perabot built-in untuk pejabat, kaf, kedai atau booth pameran. Siapa yang rajin, boleh ambil job ubah suai homestay dan buat kitchen cabinet cantik-cantik, confirm laku. Cukup ada workmanship yang cantik, harga berpatutan dan servis tip-top, job masuk tak putus. Lagi-lagi kalau ada networking dengan kontraktor rumah dan interior designer, memang tiap-tiap bulan confirm ada job. Nombor 10, sewa mesin bancuh simen. Bisnes sewa mesin bancuh simen ni memang jenis bisnes yang orang tak pandang sangat, tapi sebenarnya permintaan dia tinggi gila, terutamanya kat site-site construction dan renovation. Tak semua kontraktor kecil ada bajet nak beli mesin ni, jadi mereka lebih suka sewa harian atau mingguan. Mesin bancuh simen ni bantu jimat masa dan tenaga, terutamanya bila kerja melibatkan bancuhan dalam kuantiti besar. Kadang-kadang tukang rumah biasa pun cari mesin ni sebab nak settle kerja cepat. Bila permintaan steady, income pun boleh maintain. Apa yang buat bisnes ni menarik? Pertama sebab modal permulaan memang ada sikit tinggi sebab nak beli mesin tu, tapi maintenance dia rendah. Mesin bancuh simen ni tahan lasa, asalkan jaga elok-elok, boleh pakai bertahun. Kos nak repair pun tak seteruk mesin berat lain. Selain tu, bisnes ni boleh dijalankan tanpa kedai fancy. Cukup ada tapak kecil untuk simpan mesin dan satu lori kecil kalau nak delivery kat site pelanggan. Lepas tu, customer repeat datang balik kalau servis bagus dan mesin tip-top. Pendapatan bisnes ni pun boleh tahan. Kalau satu mesin disewa RM80 ke RM150 sehari dan korang ada 10 mesin, satu hari boleh cecah RM1,000. Sebulan dah RM30,000 ke RM40,000. Tu belum kira kalau ada projek besar yang sewa seminggu atau sebulan terus. Kalau mesin tu keluar sewa 20 hari sebulan pun dah cukup makan sedap. Lagi banyak mesin, lagi tinggi potensi income. Kadang-kadang peak season macam masa cuti sekolah, projek renovation pun tengah jalan, mesin confirm fully book. Walaupun nampak macam kerja teknikal dan kotor sikit, tapi bila buat sungguh-sungguh, bisnes sewa mesin bancuh simen ni boleh bagi cash flow cantik dan jana pendapatan konsisten. Kalau kena gaya, tak mustahil korang boleh jadi jutawan senyap. Nombor 11, servis cuci tingkap. Servis cuci tingkap ni memang antara bisnes yang kurang dipandang, tapi sebenarnya banyak permintaan terutamanya kat bandar besar. Tak kisahlah cuci tingkap rumah mewah, pejabat, bangunan tinggi, kedai, atau showroom, semua tu perlukan servis pembersihan profesional. Lagi-lagi kalau bangunan tu jenis banyak kaca luar dan dalam. Bila tingkap berhabuk atau nampak kotor, image bisnes pun terjejas. Sebab tu pemilik bangunan sanggup bayar untuk pastikan tingkap sentiasa bersih. Bisnes ni menarik sebab bukan semua orang sanggup buat kerja ni. Perlukan tenaga, keberanian kalau melibatkan bangunan tinggi, dan teknik cuci yang betul. Korang boleh mula dengan ambil job tingkap rumah dulu, pakai peralatan asas J macam sekwiji, baldi, sabun, kain microfiber. Bila dah makin mahir, boleh invest sikit untuk peralatan canggih sikit, lift hidrolik atau rope akses untuk kerja-kerja tinggi. Pendapatan. Kalau korang ada tim kecil dan boleh siapkan 2-3 job sehari, satu job cuci tingkap rumah terespon dah boleh charge RM150 ke RM300. Kalau komersial pula, job boleh cecah RM1,000 ke RM3,000 sekali cuci, ikut keluasan bangunan. Untuk cuci tingkap luar satu bangunan pejabat boleh charge antara RM2,000 ke RM10,000 ikut ketinggian dan saiz. Kalau korang ada 4-5 orang tim dan ambil job besar konsisten, memang tak mustahil nak capai RM30,000 ke RM50,000 sebulan. Lagi masuk kalau korang dapat kontrak tetap dengan mall, syarikat GLC, atau pejabat swasta. And ada syarikat yang fokus hanya pada high-rise building di KL sahaja dan boleh jana lebih RM100,000 sebulan bila ada kontrak tetap. Nak grow bisnes ni, korang boleh branding syarikat elok-elok, buat website, social media, dan testimoni pelanggan. Jadi, walaupun nampak macam kerja kotor dan boring, servis cuci tingkap ni sebenarnya kerja bersih yang boleh bawa duit besar kalau tahu cara handle. Tak ramai nak buat, tapi yang buat betul-betul, boleh senyap-senyap jadi jutawan. Nombor 12, kedai nursery. Bisnes kedai nursery atau pusat jualan pokok mungkin nampak macam hobi je bagi sesetengah orang, tapi realitinya ia boleh jadi satu bisnes yang menguntungkan. Sekarang, makin ramai orang minat bercucuk tanam, baik untuk lanskap rumah, kebun kecil, mahupun projek pertanian komersial.
Tak kira musim, ada je permintaan untuk anak pokok, baja, tanah, pasu dan peralatan berkebun. Untuk berjaya dalam bisnes ni, korang kena pandai baca market. Dari segi pendapatan, bisnes nursery boleh jana untung lumayan bergantung pada skala dan jenis produk yang dijual. Contohnya, satu anak pokok sayur biasa boleh dijual dalam 2 ke 5 ringgit, pokok hiasan dalam pasu boleh cecah 50 ke 500 ringgit ikut jenis, manakala pokok besar untuk lanskap boleh berharga ribuan ringgit sebatang. Kalau ada pelanggan tetap macam pemaju perumahan, kontraktor lanskap, satu projek boleh bagi jualan puluhan hingga ratusan ribu ringgit. Sebagai contoh, kalau sebuah nursery jual 100 pokok sehari dengan harga purata RM20 sebatang, itu dah RM2,000 sehari atau RM60,000 sebulan. Cuma, cabaran utama bisnes ni adalah kos penyelenggaraan dan ruang simpanan. Pokok perlukan penjagaan, kalau tak dijaga elok, boleh mati dan rugi. Kena ada sistem pengairan yang baik dan tenaga kerja untuk urus nursery. Tapi kalau semua ni diatur dengan baik, bisnes nursery boleh jadi satu bisnes boring yang diam-diam buat duit besar, sambil tu bagi kepuasan sebab bantu orang menghijaukan persekitaran. Nombor 13, kereta sewa. Bisnes sewa kereta ni memang nampak biasa je, tapi siapa sangka boleh bagi pulangan yang sangat masyuk kalau buat dengan betul. Ramai ingat orang nak sewa kereta masa musim raya je, padahal hari biasa pun permintaan tetap ada, terutamanya dekat kawasan bandar, kawasan pelancongan, atau tempat ramai student dan pekerja luar. Yang penting, servis kena tip-top dan harga kena kompetitif. Kelebihan bisnes ni, modal awal boleh mula kecil. Contohnya korang guna kereta sendiri dulu untuk sewa harian atau mingguan. Lepas dah bina reputasi, tambah lagi 1-2 kereta. Lama-lama jadi fleet. Korang tak perlu buka kedai pun, guna je platform online, buat marketing kat TikTok, Facebook, atau join apps sewa kereta macam Trevo, Sokar, atau platform korang sendiri. Asalkan gambar cantik dan kereta kemas, memang boleh jalan. Dari segi pendapatan, kalau korang ada 5 biji kereta ekonomi macam Axia, Beza, Myvi, sewa RM100 ke RM130 sehari, korang dah boleh buat RM15,000 ke RM20,000 sebulan. Tambah pula kalau ada kereta MPV atau SUV yang boleh sewa RM200 ke atas sehari, income boleh capai RM30,000 ke RM50,000 sebulan, especially kalau semua kereta fully book waktu peak season. Maintenance dan insurans kena jaga, tapi margin tetap tebal kalau korang pandai urus. Bila dah ada banyak unit, boleh mula hire orang jaga kereta, servis dan customer. Time ni korang boleh fokus kat grow business dan cari tender dengan syarikat besar. Kesimpulannya, bisnes sewa kereta ni mungkin nampak bosan, tapi siapa sangka boleh jadi mesin duit kalau urus betul-betul. Yang penting, sabar, jaga kereta dan pandai cari pelanggan. Nombor 14, pressure washer. Kalau korang pernah tengok video orang guna pressure washer cuci lantai kotor, dinding berlumut, atau longkang hitam jadi bersekilat, mesti korang puas hati. Tapi korang tahu tak, bisnes ni boleh buat duit besar sebab ramai orang dan syarikat sanggup bayar mahal untuk servis ni. Dari rumah, kedai, restoran, dan kilang, semuanya perlu cuci secara berkala, dan pressure washer ni cara paling pantas dan berkesan. Untung bisnes ni datang dari upah servis yang tinggi dan kos operasi yang rendah. Contohnya, satu job cuci driveway rumah boleh charge RM200 ke RM500, kalau cuci bangunan atau kilang boleh cecah RM1,000 ke RM10,000 satu projek. Dengan modal beli mesin RM3,000 ke RM10,000, korang boleh balik modal dengan hanya beberapa job sahaja. Nak mula bisnes ni senang dan fleksibel. Korang boleh start sorang-sorang dulu, bawa mesin dalam van atau pickup, pergi rumah pelanggan dan cuci. Tak perlu kedai pun boleh jalan. Bila dah ada banyak pelanggan, korang boleh ambil staff dan expand untuk ambil lebih banyak projek dalam satu masa. Kalau korang dapat kontrak dengan pemaju perumahan atau pejabat komersial, confirm duit masuk setiap bulan. Kesimpulannya, servis cucian tekanan tinggi ni bisnes yang nampak biasa, tapi untung boleh jadi luar biasa. Modal rendah, permintaan tinggi, repeat pelanggan ada, dan boleh grow jadi syarikat megah holdings dengan staff sendiri. Nombor 15, landscaping. Siapa sangka bisnes landscaping ni boleh buat duit besar. Setakat potong rumput, tanam pokok, buat taman. Tapi kalau korang betul-betul faham market dia, sebenarnya boleh buat duit besar. Rumah mewah, pejabat korporat, hotel, pusat beli belah, dan taman perumahan semua nak kawasan hijau yang cantik. Tak semua orang ada masa atau skill nak buat sendiri, jadi mereka sanggup bayar ribuan ringgit untuk upah orang jaga lanskap mereka. Salah satu pro bisnes ni ialah job repeat yang tinggi. Rumput kena potong setiap bulan, pokok kena trim, kolam air pancut kena maintain. Kalau korang ada 10 pelanggan tetap, contohnya pemilik rumah banglo atau syarikat, duit dah masuk setiap bulan tanpa perlu cari pelanggan baru. Charge untuk lanskap pun bukan murah.
Projek kecil untuk rumah pun boleh cecah RM5,000 ke RM50,000, manakala projek besar untuk pejabat atau hotel boleh cecah ratusan ribu ringgit. Nak mula pun tak susah. Korang boleh start dengan mesin pemotong rumput, gunting pokok dan baja yang modalnya bawah RM5,000. Dari situ, bila dah dapat lebih banyak pelanggan, baru upgrade beli mesin lebih canggih atau upah pekerja. Kalau nak lebih untung, boleh tambah servis seperti buat taman zen, lanskap air pancut atau pasang rumput karpet. Setiap projek boleh cas harga tinggi sebab melibatkan desain dan kreativiti. Kalau dapat kontrak tetap dengan pejabat atau hotel, confirm tiap bulan duit masuk tanpa gagal. Jadi, bisnes landscaping ni nampak biasa, tapi duit dia luar biasa. Asalkan korang rajin dan buat dengan strategi betul, korang boleh jadi taukil landscaping dalam kawasan korang dengan pendapatan 6-7 angka setahun. Nombor 16. Servis penghantaran dan penggantian bateri kereta. Mesti streskan bila tiba-tiba bateri kereta kong tengah jalan. Tapi kat sinilah peluang bisnes yang ramai tak nampak. Servis penghantaran dan penggantian bateri kereta. Nampak simple dan tak glamour, tapi sebenarnya bisnes ni boleh buat duit masuk kalau kena dengan cara. Setiap hari, ada beribu-ribu kereta atas jalan dan setiap bateri ada jangka hayatnya sendiri. Bila bateri tiba-tiba mati, majoriti pemandu tak tahu nak buat apa. Kalau ada servis yang boleh hantar dan tukar bateri terus di lokasi pelanggan, memang ramai akan sanggup bayar untuk kemudahan tu. Modal untuk start bisnes ni pun tak tinggi sangat. Korang cuma perlu ada stok bateri yang berkualiti, alat tukar bateri yang basic, dan satu kenderaan untuk buat penghantaran. Lagi satu, untung dalam bisnes ni boleh datang dari harga bateri dan upah pemasangan. Korang boleh jual bateri dengan markup yang berpatutan dan charge servis pemasangan di tempat pelanggan. Kalau servis bagus dan cepat, pelanggan akan recommend kat kawan-kawan dan repeat order bila bateri mereka kong lagi. Bisnes ni mungkin tak selamar startup teknologi atau produk kecantikan, tapi ia bisnes keperluan yang sentiasa ada demand. Dengan strategi pemasaran yang baik dan servis yang cepat, korang boleh jadi raja dalam industri ni dan jadi jutawan senyap. Nombor 17. Pembekal keluli. Bisnes pembekal keluli sebenarnya antara bisnes low profile tapi lubuk duit dalam industri pembinaan. Kerja dia senang nak faham, dia supply besi atau keluli macam Mel Steel Rebar, Steel Mesh dan macam-macam lagi kepada kontraktor, kilang dan projek-projek mega. Selagi ekonomi bergerak, orang bina bangunan, orang buat kilang, selagi tu besi akan sentiasa dicari. Selalunya pembekal keluli akan deal dengan kontraktor besar, syarikat GLC atau pengilang tempatan yang perlukan stok besi dalam jumlah besar. Pasal pendapatan pula, satu tan keluli macam rebar atau Mel Steel boleh cecah RM2,500 ke RM3,000 ikut harga pasaran. Kalau sebulan boleh jalan 100 tan, dah RM250,000 ke RM300,000 turnover. Untung bersih dalam range 10 ke 20% pun dah cukup padu. Kalau ada gudang sendiri, staf sikit dan pengangkutan sendiri, margin pun makin tebal. Ramai pembekal keluli yang senyap-senyap kutip RM50,000 ke atas sebulan bersih sebab jual kuantiti besar. Lagi power, ada yang ekspor ke luar negara. Nak capai RM10 juta setahun dalam bisnes pembekal keluli, korang memang kena main game besar. Pertama, fokus pada volume. Kalau sekarang boleh jalan 100 tan sebulan, target naik ke 300 ke 500 tan pula. Bila volume tinggi, korang bukan je boleh runding harga kilang yang lebih murah, tapi juga tarik lebih banyak pelanggan sebab mampu bagi harga lebih kompetitif. Contohnya, kalau korang jual 400 tan sebulan dengan purata RM2,800 per tan, turnover bulanan dah cecah RM1.12 juta. Setahun, korang dah capai RM13.4 juta. Ambil margin bersih konservatif 10%, tu dah RM1.34 juta bersih. Kalau margin korang berjaya kekal 15 ke 20% dengan control cost yang ketat, korang dah boleh jana RM2 juta ke atas setahun. Kalau korang pandai main volume dan jaga hubungan dengan supplier, tak mustahil bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 18. Waste Management. Kalau sembang pasal waste management atau pengurusan sampah, ramai orang bayang kerja yang busuk, kotor dan melecehkan. Tapi ramai tak tahu, dalam bidang ni ada orang senyap-senyap buat duit juta-juta tanpa viral dekat TikTok. Bisnes ni nampak boring, tapi permintaan dia tak pernah putus sebab selagi ada manusia, selagi tu ada sampah yang kena urus. Dari rumah, restoran, tapak binaan sampai ke kilang besar, semua perlukan servis buang dan urus sisa dengan betul. Kalau dapat tender dari pihak majlis perbandaran, contohnya kutipan sampah dari taman perumahan, flat dan pasar malam, income dia memang steady. Tender ni selalunya berpuluh ribu sebulan untuk satu kawasan. Kalau dapat 2-3 zon, boleh capai 100 ke 200 ribu ringgit sebulan, bergantung pada saiz kawasan dan skop kerja. Walaupun nampak senang tapi kalau nak masuk industri ni kena tahu proses tender, ada kelengkapan cukup dan ikut prosedur operasi standard yang ketat.
Kalau korang betul-betul nak push bisnes pengurusan sampah ni sampai boleh jana 10 juta ringgit setahun, sebenarnya memang boleh, tapi kena main strategi besar sikit. Kuncinya, tender dengan banyak majlis perbandaran dan syarikat swasta besar. Contohnya, kalau satu kontrak kutipan sampah dari satu kawasan perumahan atau komersial bagi korang RM100,000 sebulan, korang cuma perlukan 8-10 kontrak aktif untuk capai RM1 juta sebulan. Setahun dah jadi RM12 juta. Lagi-lagi bila masuk bab kitar semula, boleh jana income tambahan dari jualan barang terpakai macam plastik, besi, kertas dan lain-lain. Jangan terkejut kalau korang dengar ada company kutip sampah yang turnover dia cecah 20 ke 30 juta ringgit setahun, tapi tak viral langsung sebab diorang upgrade belakang tabir. Business boring, tapi steady buat duit. Nombor 19, penurapan jalan raya. Kalau dengar pasal turap jalan, confirm ramai bayangkan kerja panas bawah matahari, berdebu dan tak glamour langsung. Tapi siapa sangka bisnes ni boleh buat duit juta-juta. Jalan raya ni aset utama untuk ekonomi negara. Setiap hari, berjuta-juta kenderaan lalu atas jalan dan makin lama makin banyak jalan rosak dan berlubang. Maknanya, demand untuk servis ni takkan habis. Kalau korang ada bisnes yang buat penurapan jalan, baik untuk kerajaan atau sektor swasta, duit masuk tak henti-henti sebab jalan kena maintain sepanjang masa. Syarikat kontraktor yang buat jalan tak semestinya besar. Banyak kontraktor kecil dapat projek subkontrak daripada kontraktor utama. Cara buat duit dalam bisnes ni datang dari kontrak jangka panjang dengan kerajaan, majlis perbandaran dan syarikat hartanah. Selain turap jalan besar, ada juga servis baiki jalan berlubang, buat laluan rumah mewah, turap tapak parking, atau jalan kecil dekat taman perumahan. Walaupun nampak macam kerja remeh, margin untung dia boleh cecah 30 ke 50% kalau bijak kawal kos bahan dan tenaga kerja. Kos utama dalam bisnes ni datang dari jentera berat dan bahan mentah macam tar dan batu kerikil. Masa nak start bisnes ni, mungkin korang tak mampu beli sendiri, jadi boleh sewa jentera dulu dan ambil bahan dari supplier dengan harga borong. Bila dah makin besar, boleh beli mesin sendiri dan kurangkan kos jangka panjang. Kalau dapat kontrak besar bernilai jutaan ringgit, korang boleh buat kerja sekali, tapi untung boleh cukup untuk setahun. Satu lagi kelebihan bisnes ni ialah persaingan tak tinggi sangat sebab bukan semua orang nak masuk bidang ni. Kerja dia tak glamour, panas, berdebu dan perlu turun padang, tapi sebab tu ramai tak nampak peluang dia. Kalau korang sanggup buat kerja ni, bina tim yang boleh handle projek, dan tahu selok-belok dapatkan tender kerajaan atau swasta, korang boleh jadi jutawan senyap tanpa orang sedar. Nombor 20, air mineral. Siapa sangka jual air mineral yang nampak simple ni boleh buat korang jadi jutawan? Memang nampak macam bisnes biasa-biasa, tapi hakikatnya, demand untuk air mineral ni sentiasa tinggi dan konsisten. Pertama sekali, air mineral ni keperluan asas. Semua orang minum air setiap hari, tak kira musim panas atau hujan. Dari rumah, pejabat, kedai makan, sampai ke event besar, air mineral sentiasa jadi pilihan sebab mudah dan praktikal. Modal untuk buat air mineral pun tak besar sangat. Kos utama ialah botol, air dan kos operasi kilang. Tapi margin untung dia boleh tahan lumayan, terutamanya kalau jual dalam kuantiti besar. Satu botol air mineral yang jual 50 sen ke RM1 tu, kalau kilang sendiri, kos dia mungkin tak sampai 20 sen pun. Kalau dapat jual 100,000 botol sebulan dengan untung bersih 30 sen sebotol, dah RM30,000 bersih. Kalau ada branding kuat, masuk pasar besar macam Maiden, KK Mart atau 7-Eleven, boleh naik lagi laju. Kalau korang target nak capai jutaan ringgit setahun, kena main level kilang dan pengedaran sekali. Contoh, jual 500,000 botol sebulan, 12 bulan, dah 6 juta botol setahun. Kalau untung bersih 40 sen sebotol, dah 2.4 juta ringgit bersih setahun. Tapi nak capai tu kena ada sistem kilang yang efisien, tim jualan yang terbaik, dapatkan lesen dan standard macam halal, mesti, KKM, dan ada rangkaian logistik mantap. Satu lagi kelebihan bisnes ni ialah produk dia tak cepat basi dan tak perlu tempat simpanan yang rumit. Air mineral boleh simpan lama asalkan dalam botol yang seal dengan baik. Jadi, risiko rugi sebab stok rosak tu sangat rendah berbanding bisnes makanan lain. Walaupun nampak macam bisnes boring dan tak fancy, jual air mineral ni steady sebab permintaan sentiasa ada. Jadi, kalau korang pandai tawar harga, bijak cari pasaran, dan buat branding yang mantap, tak mustahil bisnes air mineral ni boleh buat korang jadi jutawan. Nombor 21, jual motor second hand. Bisnes jual motor second hand ni nampak biasa je, tak ada hype macam jual kereta mewah atau bisnes gadget terkini. Tapi korang jangan pandang rendah, sebab bisnes ni boleh buat duit masuk kalau korang tahu marketkan kedai korang. Pertama sekali, motor second hand sentiasa ada permintaan tinggi, lagi-lagi di kawasan bandar dan kampung.
Ramai orang cari motor murah untuk ulang-alik kerja, pergi pasar, atau buat servis penghantaran. Tak semua mampu beli motor baru yang harga lebih tinggi, jadi motor second hand jadi pilihan utama. Margin untung dalam bisnes ni pun boleh tahan. Biasanya korang boleh dapat dalam 30% hingga 50% keuntungan per unit. Contohnya, beli motor second hand dengan harga RM2,000, lepas repair sikit dan touch up, boleh jual balik dengan harga RM3,000. Kalau sebulan dapat jual 15 ke 20 biji dengan margin kasar RM1,500 sebiji, dah boleh buat RM22,500 ke RM30,000 sebulan. Nak capai RM5 juta setahun dalam bisnes ni memang boleh, tapi korang kena scale besar-besaran. Kena ada kedai lebih dari satu, maybe 3 ke 5 branch seluruh negeri. Kena konsisten dapat stok motor dengan harga murah dari lelong atau owner yang nak let go cepat. Bila dah ada volume, target jual 150 ke 200 biji motor sebulan. Kalau purata untung RM1,500 sebiji darab 200 biji dah RM300,000 sebulan. Darab 12 bulan, boleh capai RM3.6 juta bersih. Yang penting sistem kena jalan, staff kena mahir, dan servis kena tip-top supaya orang repeat beli dan recommend dekat kawan. Satu lagi kelebihan ialah modal permulaan yang fleksibel. Korang tak perlu simpan stok banyak sangat, cukup ada 3 ke 4 biji motor dulu untuk mula. Korang belajar dari bawah, dapatkan feedback pelanggan. Lepas dah bina reputasi, baru korang besarkan bisnes motor korang. Walaupun bisnes ni nampak biasa dan tak glamour, jual motor second hand ni steady sebab orang memang cari kenderaan murah dan menjimatkan. Jadi, kalau pandai cari stok dan pandai jual, bisnes ni boleh buat korang kaya secara senyap-senyap. Nombor 22, pembekal kotak dan packaging. Bila fikir balik, siapa je nak excited pasal kotak dan packaging kan? Nampak macam bisnes yang agak boring dan tak glamour langsung. Tapi percaya tak, bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan sebab permintaan dia tak pernah surut. Sekarang ni, makin ramai orang buat bisnes online. Dari bisnes dropship, produk homemade, sampai ke bisnes bundle, semua perlukan kotak dan packaging untuk hantar barang kad pelanggan. Lagi-lagi dengan trend unboxing kad media sosial, peniaga online sanggup bayar lebih untuk packaging yang cantik dan eksklusif. Jadi, market dia memang besar gila. Selain tu, kos operasi bisnes ni rendah sebab kotak tak cepat rosak dan tak perlu stor sejuk. Boleh simpan stok banyak-banyak dan jual secara pukal untuk untung lebih. Dari segi pendapatan, jangan main-main. Walaupun margin untung tak besar sangat, tapi bila main volume, memang boleh jadi lubo. Contohnya, satu customer order 10,000 kotak dengan margin 50 sen per kotak, dah RM5,000 untung dari satu customer saja. Kalau ada 10-15 klien tetap yang order setiap bulan, boleh jana RM50,000 ke RM100,000 sebulan. Nak capai RM5 juta setahun, kena target pelanggan korporat atau kilang yang perlukan kotak dalam kuantiti besar dan berkala. Bila dah ada sistem dan tim, boleh buka cawangan atau gudang kad lokasi strategik. Untuk dapat RM5 juta setahun bermaksud RM416,000 sebulan. Kalau dapat 40 klien yang order RM10,000 sebulan pun dah cukup. Untuk marketing pula, korang boleh target peniaga online kat Facebook dan Instagram, atau buat website e-commerce sendiri. Bagi diskaun untuk pembelian secara borong, confirm ramai repeat customer. Jadi, kalau korang nak cari bisnes low profile yang boleh buat untung gila-gila, cubalah jadi pembekal kotak dan packaging. Nombor 23, bengkel kereta. Bisnes bengkel kereta ni biasanya tak berapa dipandang, tapi jangan salah anggap. Sebab bisnes ni boleh jadi lubuk duit yang steady dan lumayan. Pertama sekali, servis bengkel kereta memang sentiasa ada permintaan. Kereta ni, tak kira baru atau lama, mesti kena servis dan repair. Dari tukar minyak enjin, baiki aircon, sampai ke repair kemalangan, semua masalah ni orang akan cari bengkel. Selagi ada kereta atas jalan, selagi tu bisnes ni hidup. Dari segi pendapatan, bengkel biasa yang buat servis asas macam tukar minyak hitam, alignment, aircon, brake dan minor repair, boleh buat RM1,000 ke RM3,000 sehari, ikut lokasi dan jumlah kereta masuk. Kalau sehari 10 kereta masuk dengan purata bel RM250, dah RM2,500 sehari. Campur repair besar macam tukar timing belt atau top overhaul, kadang-kadang boleh naik RM5,000 sehari. Sebulan boleh cecah RM60,000 ke RM100,000 turnover, dengan profit margin dalam 20% ke 40% ikut jenis servis. Nak capai RM5 juta setahun, bengkel kena upgrade dari kedai tepi jalan jadi bisnes yang ada sistem. Buka 3 ke 5 cawangan, pastikan semua ada SOP, guna software invoice dan inventory, dan ada kepada mekanik yang boleh handle operation tanpa korang sentiasa kena ada. Kalau satu bengkel buat RM100,000 sebulan, 5 bengkel boleh buat RM500,000 darab 12 bulan, dalam RM6 juta setahun.
Dari situ, 5 juta ringgit turnover bukan mustahil, tinggal lagi nak maintain kualiti kerja, trust customer dan jaga tim. Walaupun bisnes ni nampak biasa, bengkel kereta ni steady sebab orang memang kena maintain kereta untuk keselesaan dan keselamatan. Jadi, kalau pandai jaga kualiti servis, jujur dengan pelanggan, dan pandai urus kos, bisnes bengkel kereta boleh buat korang kaya dalam diam. Nombor 24, pembekal tong gas. Bisnes pembekal tong gas ni memang nampak macam biasa saja, tapi sebenarnya dia punya potensi besar gila. Cuba korang fikir, berapa banyak rumah, kedai makan, restoran, kilang, even food truck yang pakai gas setiap hari. Selagi orang masak, selagi tu gas akan diperlukan. Tong gas ni pula bukan tahan seumur hidup. Ada masa habis, ada masa bocor, ada masa tukar baru. So, demand untuk refill dan jual tong gas sentiasa ada, tak kira ekonomi tengah gawat atau tak. Sebagai pembekal tong gas, kerja korang bukan sekadar hantar tong gas je. Korang kena ada sistem, kena cepat bila customer call nak refill, dan kena maintain hubungan baik dengan pelanggan. Dari suri rumah sampailah ke owner restoran besar. Kalau korang boleh jadi pembekal tong gas yang reliable, memang korang boleh kontrol kawasan. Bila customer puas hati, diorang memang akan kekal setia dengan korang. Dari segi pendapatan, jangan terkejut. Margin jualan untuk isi semula gas boleh pergi dalam 10 ke 20 ringgit satu tong, bergantung saiz dan jenis gas. Kalau korang boleh buat 100 tong sehari, tak mustahil kalau dapat cover beberapa taman perumahan dan restoran, dah 1,000 ke 2,000 ringgit sehari. Sebulan dah cecah 30,000 ke 60,000 ringgit turnover. Itu belum kira jual tong baru, servis maintenance, atau supply untuk event besar-besaran lagi. Ada pembekal tong gas yang pendapatan dia steady 100,000 ringgit sebulan, dengan operasi yang simple saja. Bisnes ni mungkin tak glamour macam jual barang viral online, tapi kalau korang konsisten, jaga kualiti servis, dan expand kawasan sikit-sikit, memang boleh jadi salah satu bisnes boring yang buat korang kaya senyap. Yang penting rajin dan sabar. Nombor 25, pembekal dan pemasangan lantai. Kalau korang masuk mana-mana bangunan, benda pertama yang korang pijak mesti lantaikan. Tapi ramai tak perasan, industri pemasangan dan pembekalan lantai ni sebenarnya lubuk duit yang boleh buat korang kaya senyap-senyap. Dari lantai kayu, vinyl ke lantai jubin, permintaan sentiasa ada sebab setiap bangunan memerlukan lantai yang kukuh dan tahan lama. Apa yang buat bisnes ni masyhur? Pertama, margin untung dia boleh tahan besar. Kos bahan mentah macam jubin atau vinyl tak terlalu mahal kalau beli dalam kuantiti besar dari supplier, tapi harga pemasangan boleh charge tinggi, terutama untuk projek komersial atau korporat. Contohnya, pemasangan lantai kayu premium untuk rumah mewah boleh cecah berpuluh ribu ringgit. Kalau korang ada tim pemasang yang cekap dan boleh bagi servis berkualiti, pelanggan sanggup bayar lebih untuk kerja yang kemas dan tahan lama. Kedua, pasaran bisnes ni luas gila. Dari rumah baru, pejabat, hotel, shopping mall, semua perlukan lantai. Bila ekonomi berkembang dan makin banyak projek hartanah naik, makin banyak demand untuk lantai. Jadi, bisnes ni bukan jenis bermusim. Selain buat pemasangan, korang boleh diversify income dengan jadi pembekal lantai. Buka kedai jual jubin, vinyl, parquet atau lantai epoksi, lepas tu offer sekali servis pemasangan. Dengan cara ni, korang bukan je buat duit dari jual bahan, tapi boleh untung lagi dari charge pemasangan. Disebabkan ramai orang malas nak cari kontraktor asing-asing, korang boleh juga offer package all-in-one, dari jual material sampai pemasangan terus. Charge pemasangan biasanya 2 ke 5 ringgit sekaki persegi, tapi kalau jual lantai sekali, margin untung boleh cecah 30 ke 50% per projek. Bila korang ada tim pemasangan sendiri, lebih mudah kawal kualiti dan masa kerja. Kesimpulannya, bisnes pembekalan dan pemasangan lantai ni memang nampak bosan, tapi steady buat duit. Yang penting, kena rajin buat networking dengan kontraktor, pemaju, dan pemilik bangunan. Siapa tahu mungkin korang boleh jadi jutawan senyap dengan bisnes lantai ni. Nombor 26, Specialist Repair Lori dan Kenderaan Berat. Bisnes specialist repair lori ni nampak macam kerja kotor dan leceh, tapi kalau korang faham permintaan dia, ini sebenarnya lubuk duit yang ramai tak perasan. Lori ni tulang belakang ekonomi. Tanpa lori, barang tak sampai ke kedai, kilang tak dapat stop, dan projek pembinaan boleh terbengkalai. Masalahnya, lori ni lasak gila dan selalu rosak sebab beban berat, perjalanan jauh, dan jalan tak rata. Jadi, setiap hari mesti ada syarikat lori yang perlukan servis pembaikan, dari tukar brake sampai overhaul enjin. Kalau korang boleh jadi pakar dalam bidang ni, pelanggan akan datang cari korang tanpa henti. Demand untuk repair lori ni memang steady sebab kebanyakan syarikat pengangkutan lebih rela baiki lori lama daripada beli lori baru yang harga boleh cecah ratusan ribu. Kalau bengkel biasa fokus kepada repair kereta, korang pula boleh fokus pada lori berat, trailer, dan prime mover yang lebih mahal dan untung besar.
Dalam bisnes ni, keuntungan datang dari kos servis dan alat ganti. Contohnya, tukar kelaj lori boleh charge RM3,000 ke atas, overhaul enjin boleh cecah RM20,000 dan tukar sistem brake boleh bawa masuk RM5,000 satu kerja. Kalau korang dapat 10 pelanggan sebulan dengan servis besar-besaran, dah boleh cecah ratusan ribu ringgit sebulan. Lagi banyak lori yang korang boleh handle, lagi tinggi keuntungan. Korang juga boleh target kontrak dengan syarikat besar yang ada puluhan lori untuk diservis setiap bulan. Kesimpulannya, bisnes repair lori ni mungkin tak nampak glamour, tapi kalau buat dengan betul, ini antara bisnes terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 27, kontraktor mengecat bangunan. Mengecat bangunan ni memang nampak macam kerja biasa. Tapi kalau korang tengok lebih dalam, bisnes ni boleh buat duit masuk, terutama kalau korang jadi kontraktor cat untuk projek besar macam rumah, pejabat, kilang atau mall. Semua bangunan mesti kena cat. Dari rumah baru sampailah yang lama nak nampak fresh balik. Permintaan sentiasa ada, sebab cat ni bukan tahan selamanya, dalam 5-10 tahun mesti kena cat semula. Job mengecat ni boleh bagi untung besar sebab harga cat dan peralatan tak mahal sangat, tapi upah cat boleh cas mahal. Untuk rumah teres biasa, harga cat satu rumah boleh RM3,000 ke RM8,000. Kalau korang dapat projek bangunan pejabat, satu job boleh cecah RM50,000 ke RM500,000 bergantung pada saiz bangunan. Lagi masuk kalau korang dapat kontrak dengan pemaju perumahan. Satu projek boleh bagi job untuk puluhan atau ratusan unit rumah, confirm duit masuk tak henti-henti. Nak mula pun tak perlu modal besar. Dengan RM5,000 ke RM10,000, korang boleh beli peralatan macam roller, tangga, scaffold, dan cat dalam kuantiti kecil. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan reputasi. Masuk grup Facebook dan WhatsApp community, promote servis, tunjuk hasil kerja, dan buat iklan di Google supaya orang cari tukang cat murah boleh terus jumpa bisnes korang. Kalau nak untung lebih besar, network dengan pemaju perumahan dan syarikat pembinaan, sebab mereka selalu perlukan kontraktor cat untuk projek-projek baru. Kesimpulannya, kontraktor mengecat bangunan ni bisnes yang nampak biasa, tapi kalau buat betul-betul, untung boleh jadi luar biasa. Kos rendah, demand tinggi, margin besar, dan pelanggan repeat selalu ada. Kalau korang nak bisnes yang tak banyak persaingan tapi boleh grow besar, ini antara pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 28, kedai hardware. Kedai hardware ni memang nampak boring dan tak glamour langsung. Tak ada hype macam produk kecantikan atau gadget terkini. Tapi jangan pandang rendah sebab kedai hardware ni sebenarnya lubuk duit yang steady dan konsisten. Pertama, barang-barang hardware ni sentiasa ada permintaan. Orang selalu perlukan barang DIY macam paku, skru, cat, alatan pertukangan, dan pipe. Tak kira ekonomi naik ke turun, barang ni tetap laku sebab rumah dan bangunan selalu kena repair atau renovate. Selain tu, kedai hardware ada pelanggan setia. Kontraktor, tukang kayu, tukang pipe, dan orang yang suka buat DIY kat rumah. Golongan ni akan datang balik berkali-kali sebab senang dapat barang keperluan di satu tempat. Lagi-lagi kalau kedai tu lengkap dengan pelbagai saiz dan jenama. Pendapatan. Jangan main-main. Kedai hardware yang sederhana pun boleh jual RM3,000 hingga RM5,000 sehari. Yang duduk kawasan panas, dekat tapak projek, taman baru naik, atau pekan membangun ada yang boleh capai RM100,000 ke RM300,000 sebulan. Untung bersih. Kalau pandai kawal stok dan jaga supplier, 20% ke 30% margin tu biasa je. Maknanya, kalau sales RM200,000 sebulan, boleh untung RM40,000 ke RM60,000. Satu lagi kelebihan kedai hardware ialah produk dia tak basi macam makanan. Stok boleh simpan lama, jadi tak risau kalau tak habis jual dalam masa singkat. Ini kurang risiko rugi berbanding bisnes lain. Walaupun bisnes ni nampak tak menarik dan tak viral, kedai hardware tetap kukur sebab orang sentiasa perlukan barang untuk repair dan bina. Jadi, siapa kata bisnes boring tak boleh buat duit? Nombor 29, jual jerami padi. Jerami padi mungkin nampak macam benda tak ada nilai. Tapi kalau korang tengok dari sudut bisnes, benda ni sebenarnya ada potensi buat duit. Malaysia hasilkan lebih 2.2 juta tan jerami padi setiap tahun, tapi kebanyakannya terbuang macam tu saja. Padahal, jerami ni boleh dijual untuk makanan ternakan, baja organik, atau bahan bakar biojisim. Untuk pengetahuan korang, market sekarang satu tan sisa jerami padi boleh dijual dalam harga RM450. Salah satu pasaran besar untuk jerami padi ni adalah penternakan. Lembu, kambing, dan kuda boleh makan jerami ni, terutama bila musim kering dan rumput segar susah nak dapat. Dengan ramai petani mula beralih ke pertanian organik, jerami padi makin laku sebagai bahan baja kompos semula jadi. Bukan setakat dalam negara, jerami padi ni ada permintaan dari luar juga. Dah pun syarikat tempatan yang buat duit dengan ekspor jerami dalam bentuk bel ke luar negara.
Ini bukti yang bisnes ni memang ada masa depan. Dari segi modal, bisnes ni tak perlukan pelaburan besar kalau mula kecil-kecilan. Boleh beli terus dari petani dengan harga murah, kumpul, dan jual pada penternak atau kilang pemprosesan. Yang penting, kena ada network dengan orang dalam industri dan faham permintaan pasaran. Kesimpulannya, bisnes jerami padi ni persaingan masih rendah sebab ramai yang tak nampak peluang ni. Kadang-kadang, benda yang orang anggap sampah tu, kalau kena cara boleh buat duit senyap-senyap. Jerami padi ni contoh bisnes boring yang steady buat duit, dan kalau buat dengan betul, boleh buat korang jadi jutawan tanpa orang sedar. Nombor 30, pembekal telur. Telur adalah salah satu makanan asas yang permintaannya tak pernah turun. Dari rumah ke rumah, restoran, hotel, catering, sampai ke kilang makanan, semua perlukan telur setiap hari. Tak kira ekonomi tengah naik atau jatuh, orang tetap makan telur sebab murah, berkhasiat, dan boleh guna dalam macam-macam jenis masakan. Itu sebabnya bisnes ni steady dan boleh jana pendapatan yang konsisten. Kelebihan jadi pembekal telur ni adalah korang boleh buat untung dari volume jualan. Biasanya harga sebiji telur mungkin nampak kecil, tapi kalau korang supply dalam kuantiti besar, kiraan untung jadi menarik. Sebagai contoh, kalau satu tray ada 30 biji, dan satu pelanggan beli 100 tray sehari, dah 3,000 biji telur terjual. Selain jual terus ke peruncit, korang juga boleh jadi pembekal tetap untuk syarikat besar dan hotel. Biasanya, diorang perlukan telur dalam jumlah yang banyak dan secara konsisten. Kalau dapat deal dengan kilang yang buat produk berasaskan telur macam roti, kek, atau mayo, lagi masyuk. Untuk tambah nilai dalam bisnes ni, korang juga boleh fokus pada telur organik atau telur ayam kampung yang boleh dijual dengan harga premium. Kalau ada modal lebih, boleh invest dalam sistem penghantaran sendiri supaya tak perlu bergantung pada pihak ketiga. Bila ada kontrol dari segi logistik, lagi mudah untuk jaga stok dan kepuasan pelanggan. Pendek kata, bisnes pembekalan telur ni memang nampak macam tak glamour, tapi duit dia memang padu. Yang penting, kena ada networking dengan supplier dan pelanggan yang konsisten. Kalau korang nak bisnes yang stabil, low risk, dan ada permintaan sepanjang tahun, bisnes telur ni memang pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 31, pembekal kontainer. Bisnes pembekal kontainer ni mungkin tak seglamor bisnes F&B atau tech startup, tapi sebenarnya potensi dia sangat besar. Kontainer ni bukan saja digunakan dalam industri perkapalan, tapi dah berkembang jadi macam-macam kegunaan. Dari stor sementara, rumah kontainer, pejabat tapak projek, sampai ke kedai kafe hipster pun ada guna kontainer. Permintaan makin naik sebab orang suka benda yang cepat setap dan kos rendah. Sebab tu bisnes ni steady buat duit. Sebagai pembekal, korang boleh buat duit sama ada jual kontainer baru, kontainer second hand, ataupun sediakan servis sewa. Ramai kontraktor dan syarikat logistik cari kontainer untuk guna dalam tempoh projek tertentu saja, jadi bila ada servis sewa kontainer, memang demand tinggi. Selain tu, ada juga pelanggan yang nak custom kontainer jadi rumah kecil, booth jualan, dan macam-macam lagi. Korang boleh ambil untung dari situ juga. Kos beli kontainer second hand dari pelabuhan dalam RM6,000 ke RM8,000 seunit. Bila dah refurbish sikit, korang boleh jual balik antara RM12,000 hingga RM20,000, bergantung pada modifikasi. Kalau buat sistem sewa, satu kontainer boleh disewa RM300 ke RM800 sebulan, bergantung saiz dan lokasi. Bayangkan kalau ada 50 unit kontainer yang disewa, pendapatan bulanan boleh cecah RM25,000 ke atas. Itu baru income pasif dari sewa saja, belum kira jualan. Kesimpulannya, pembekal kontainer ni memang bisnes yang nampak boring, tapi demand dia ada, margin untung padu, dan persaingan tak seteruk bisnes lain. Kalau korang fokus, rajin cari klien, dan pandai susun cash flow, tak mustahil korang boleh jadi jutawan senyap dari bisnes low profile ni. Nombor 32, pembekal helmet dan jaket keselamatan. Bisnes pembekal jaket dan helmet keselamatan ni memang jenis yang ramai orang tak pandang dua kali. Tapi dalam dunia pembinaan, kilang, logistik, dan oil and gas, barang macam ni wajib ada. Bukan setakat ikut syarat tempat kerja, tapi juga sebab nak jaga nyawa pekerja. Modal untuk mula pun tak perlu sampai juta-juta. Asalkan korang tahu supplier yang boleh bagi harga borong, korang boleh jadi middleman yang supply dekat kontraktor-kontraktor, kilang, atau agensi kerajaan. Korang boleh jual terus satu set macam helmet, jaket pantul cahaya, kasut keselamatan, sebagai satu package. Dari segi pendapatan, margin dia boleh tahan padu. Contohnya, satu helmet korang boleh beli dari pembekal serendah RM8 ke RM12 dan jual balik dalam RM20 ke RM30. Jaket keselamatan pula kos dalam RM6 ke RM10 dan jual RM15 ke RM25. Kalau satu projek construction besar order 500 set PPE, korang boleh buat untung bersih berpuluh ribu ringgit sekali jalan. Kalau dapat kontrak bekalan bulanan, memang boleh maintain income 5 angka sebulan.
Tambah pula dengan tender-tender kerajaan atau GLC, memang makin stabil bisnes ni. Kesimpulannya, ramai yang dah kaya dengan bisnes ni. Tak perlu viral dan promosi yang berlebihan. Cukup dengan networking yang kuat, servis yang steady, dan tahu kat mana nak dapat harga barang paling con. Nombor 33, ubat gigi. Bisnes ubat gigi ni nampak macam tak glamour langsung. Tapi cuba fikir, semua orang gosok gigi hari-hari. Tak kira pagi ke malam, tua ke muda, budak sekolah sampai ke orang tua rumah kebajikan. Semua guna benda yang sama. Ubat gigi ni bukan barang pilihan, dia barang keperluan. Bila habis, orang mesti beli lagi. Jadi, demand dia takkan mati. Itu yang buatkan bisnes ni steady walaupun tak hype langsung. Kalau korang tengok dekat pasaraya, brand besar macam Colgate, Darlie, Oral-B semua dah conquer. Tapi, masih banyak ruang untuk local brand atau OEM buat bawah jenama sendiri. Ada orang buat ubat gigi herba, ubat gigi arang, ubat gigi tanpa fluoride. Kalau korang pandai main formula dan marketing, boleh je masuk market ni tanpa perlu saing terus dengan jenama gergasi. Dari segi pendapatan, margin ubat gigi ni boleh tahan besar. Kos pembuatan satu tiup ubat gigi boleh serendah 1.5 ke 2 ringgit kalau buat dalam kuantiti banyak, guna kilang OEM. Tapi korang boleh jual dengan harga 6 ke 15 ringgit ikut nis dan branding. Kalau dapat jual 5,000 unit sebulan dengan untung bersih 4 ringgit seunit, itu dah 20,000 ringgit bersih sebulan. Nak masuk pasaraya besar pun boleh, asal cukup volume dan konsisten. Ramai tak sedar bisnes ni boleh buat duit diam-diam. Nombor 34, kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut ni bunyi memang basic gila. Tapi cuba fikir, rambut manusia ni tak reti berhenti tumbuh. Lelaki terutamanya, dalam sebulan mesti sekali dua pergi touch up. Tak kira ekonomi tengah gawat, minyak naik harga, rambut tetap kena potong. Itu yang buat bisnes ni steady dan sentiasa ada demand. Ramai pandang rendah bisnes ni sebab nampak macam kerja tukang potong rambut je. Dari segi pendapatan, satu kepada potong 15 ke 20 ringgit ikut kawasan. Kalau dalam sehari dapat potong 20 orang, itu dah 300 ke 500 ringgit sehari. Kalau beroperasi 26 hari sebulan, boleh cecah 7,800 hingga 10,400 ringgit sebulan. Itu baru satu kerusi. Kalau ada 3-5 kerusi dan hire barber lain, korang dah boleh buat duit 5 angka sebulan. Bayangkan kalau korang dah ada beberapa cawangan, lagi banyak income korang. Tapi nak berjaya dalam bisnes ni, korang kena ada standard yang konsisten. Jangan main potong je, kena ada gaya dan kemahiran. Layanan pun penting, customer suka bila dia rasa dihargai. Kalau boleh ingat nama, cara potong yang dia suka, nampak sikit je effort ni tapi percayalah impak dia besar. Bila customer puas hati, dia bukan datang sorang. Dia tarik kawan, adik, sepupu, datuk dan bapak dia sekali datang. Kedai gunting rambut mungkin nampak boring, tapi hakikatnya, bisnes ni boleh bagi korang income stabil dan berkembang. Dengan usaha dan sikap profesional yang tinggi, korang boleh jadi jutawan senyap hasil dari potong rambut orang. Nombor 35, pembekal beg guni. Bisnes pembekalan beg guni mungkin nampak macam benda kecil dan tak glamor, tapi sebenarnya ia adalah keperluan utama dalam banyak industri. Beg guni digunakan secara meluas dalam sektor pertanian, pembinaan, logistik, dan kilang untuk pembungkusan barang seperti beras, baja, simen, makanan haiwan, dan bahan mentah lain. Disebabkan penggunaannya yang tinggi dan berterusan, bisnes ni boleh jadi lubuk emas kalau kena cara. Ramai tak nampak peluang dalam benda yang dianggap biasa, tapi kalau korang jadi pembekal utama dalam pasaran, duit akan masuk non-stop. Untuk buat duit dengan bisnes ni, ada beberapa model yang korang boleh start. Korang boleh jadi pemborong besar yang import beg guni dari luar negara dan jual kepada pelanggan tempatan, atau boleh jadi pengeluar yang buat sendiri produk ni di dalam negara. Kilang makanan haiwan dan sektor pertanian selalunya cari pembekal tetap untuk bekalkan beg dalam jumlah besar setiap bulan. Kalau boleh bagi harga yang kompetitif dan jamin stok sentiasa ada, pelanggan akan setia sebab mereka bergantung pada bekalan yang stabil. Dari segi pendapatan, bisnes ni boleh jana keuntungan besar sebab permintaan yang konsisten. Harga satu beg guni biasanya dalam lingkungan 1 ke 5 ringgit bergantung pada saiz dan material. Kalau jual secara pukal kepada kilang atau syarikat besar, satu order boleh cecah puluhan ribu unit sebulan. Contohnya, kalau ada 10 pelanggan tetap yang setiap satu order 20,000 beg sebulan dengan harga 2 ringgit sebiji, itu dah 400,000 ringgit sebulan jualan kasar. Dengan margin keuntungan sekitar 20 ke 30%, boleh dapat keuntungan bersih 80,000 hingga 120,000 ringgit sebulan. Tapi, macam bisnes lain, ada cabaran yang kena hadap. Kos logistik dan penyimpanan stok boleh jadi tinggi kalau tak ada sistem pengurusan yang baik. Selain itu, persaingan dengan pembekal luar negara boleh menekan harga pasaran.
Jadi, kalau nak berjaya, kena fokus pada servis yang pantas, harga berpatutan, dan kualiti produk yang konsisten. Kalau semua aspek ni dijaga, bisnes pembekalan beg guni boleh jadi satu bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan. Nombor 36, pengeluar cat. Bisnes pengeluar cat ni kalau dengar memang tak hype langsung. Tapi cuba tengok keliling korang. Sama ada rumah, kilang, sekolah, masjid, kedai, papan tanda, lori, pipe, besi, kaya, semua pakai cat. Cumanya orang jarang fikir pasal siapa yang buat cat tu. Ramai ingat kilang cat ni syarikat besar je pegang, tapi sebenarnya ramai pengusaha kecil dan SME yang senyap-senyap pegang market lokal, especially cat industri dan projek kerajaan. Dalam bisnes ni, ada banyak jenis. Ada cat tembok, cat kayu, cat besi, cat jalan raya, sampai cat tahan panas dan cat anti karat. Setiap jenis ada pasaran dia. Yang mestinya, produk ni repeat order. Bila cat dah habis, mesti beli lagi. Kalau klien besar macam syarikat construction, kilang besi, atau kontraktor kerajaan, diorang akan order ribu-ribu liter sekali sebab projek biasanya ambil masa lama dan perlukan stok cat konsisten. Kalau dapat kontrak supply cat untuk projek-projek macam ni, memang masyuk gila. Dari segi pendapatan, satu tong cat 5 liter boleh jual dalam lingkungan RM50 ke RM200 bergantung jenis dan kualiti. Kalau jual untuk projek besar, diorang ambil terus dalam 100-500 tong. Contohnya, kalau korang dapat projek cat bangunan kerajaan atau jalan raya, satu projek saja boleh cecah RM50,000 ke RM300,000 nilai cat. Margin bisnes ni pun tinggi sebab kos bahan mentah macam resin, pigment, solvent tak setinggi harga jual. Kalau ada kilang sendiri, lagi cantik, boleh kontrol kos, buat brand sendiri, jual direct tanpa orang tengah. Jadi, walaupun bisnes pengeluar cat ni nampak boring, tapi sebenarnya demand dia tak pernah berhenti. Siapa yang pandai jaga kualiti, harga dan servis, memang boleh pegang market lokal dan jadi jutawan senyap. Nombor 37, pembekal sabun dan bahan pencuci. Sabun dan bahan pencuci ni benda keperluan harian yang orang tak perasan tapi sentiasa digunakan. Setiap hari orang cuci tangan, mop lantai, basuh pinggan dan semua ni perlukan sabun dan bahan pencuci. Lagi best, bisnes ni tak ada musim. Orang perlu bersih hari-hari, jadi kalau korang jadi pembekal, pelanggan akan repeat order tiap bulan tanpa gagal. Untung dalam bisnes ni datang dari supply dalam kuantiti besar. Semua ni nampak murah kalau beli sikit, tapi bila supply beratus atau beribu unit ke satu syarikat, boleh cecah puluhan ribu ringgit satu kontrak. Bisnes ni juga boleh dijalankan dalam dua cara. Jadi pengedar atau buat sendiri. Kalau jadi pengedar, korang cuma perlu cari pembekal besar atau kilang OEM yang boleh hasilkan sabun dengan harga murah, lepas tu korang jual semula dengan jenama sendiri. Kalau nak untung lebih, boleh setap kilang kecil sendiri dan hasilkan sabun atau bahan pencuci dalam skala kecil sebelum berkembang ke tahap besar. Marketing dalam bisnes ni kena lebih kepada B2B. Korang kena cari pelanggan yang guna sabun dan bahan pencuci dalam kuantiti besar. Macam restoran, hotel, atau syarikat pembersihan. Kalau produk berkualiti dan harga kompetitif, confirm klien repeat order. Lagi bagus, korang cuba masuk tender kerajaan atau supply ke pasar raya untuk untung yang lebih besar. Kesimpulannya, pembekal sabun dan bahan pencuci ni bisnes yang nampak biasa, tapi kalau korang buat betul-betul, tak mustahil boleh jadi jutawan senyap. Nombor 38, servis repair laptop dan phone. Zaman sekarang, semua orang bergantung pada laptop dan phone. Dari budak sekolah sampai orang kerja pejabat. Masalahnya, barang elektronik ni memang senang rosak. Masalah macam skrin retak, bateri kong, laptop slow, keyboard tak berfungsi. Ramai orang lebih rela repair daripada beli baru sebab nak jimat duit, dan kat sinilah korang boleh buat duit dengan bisnes servis repair laptop dan phone. Benda rosak tiap hari, pelanggan confirm tak putus. Dalam bisnes ni, korang boleh buat macam-macam servis seperti tukar skrin phone, tukar bateri, format laptop, upgrade RAM, tukar SSD, dan banyak lagi. Modal untuk mula pun tak besar sangat. Dengan RM3,000 ke RM10,000, korang dah boleh beli alat repair, spare parts basic, dan buat setap tempat kerja kecil-kecilan. Kalau tak nak sewa kedai, korang boleh buat dari rumah atau offer servis repair door to door, ambil laptop dan phone dari pelanggan, repair, dan hantar balik. Bila bisnes dah jalan, baru buka kedai dan hire pekerja untuk buat lebih banyak job setiap hari. Untuk marketing pula korang boleh guna Facebook, TikTok, WhatsApp dan Google My Business. Ramai orang cari servis repair phone murah dan cepat, jadi kalau korang pandai buat iklan, confirm pelanggan datang sendiri. Lagi banyak testimoni dan review positif, lagi senang bisnes korang meletup. Kesimpulannya, servis repair laptop dan phone ni bisnes low cost, high demand dan untung cepat.
Kalau korang suka kerja teknikal dan nak bisnes yang boleh jalan dari rumah atau kedai kecil dulu sebelum expand, ini salah satu pilihan terbaik. Nombor 39. Sewa forklift. Siapa sangka bisnes sewa forklift boleh buat duit besar kalau pandai marketkan perniagaan korang. Forklift ni benda yang sangat penting untuk banyak industri terutamanya gudang, kilang, tapak pembinaan dan pelabuhan perlukan mesin ni untuk angkat barang berat. Tapi bukan semua syarikat nak beli forklift sebab harga satu unit boleh cecah RM80,000 ke RM200,000. Jadi, mereka lebih rela sewa dan kat sinilah korang boleh buat duit. Demand untuk sewa forklift ni tinggi sebab banyak bisnes cuma perlu guna forklift sekali-sekala atau untuk projek tertentu. Ada yang sewa harian, mingguan atau bulanan, bergantung pada keperluan. Charge sewa forklift biasa sekitar RM300 ke RM800 sehari atau RM5,000 ke RM10,000 sebulan, bergantung pada jenis forklift. Kalau korang ada 5 biji forklift dan semua disewa setiap bulan, korang dah boleh buat RM50,000 sebulan. Dengan modal yang sama, bisnes ni boleh jalan bertahun-tahun. Nak mula memang kena keluar modal sikit sebab beli forklift bukan murah, tapi korang boleh mulakan dengan beli forklift second hand yang lebih murah, sekitar RM30,000 ke RM50,000. Untuk marketing pula, biasanya target pelanggan korang datang dari industri dan kilang. So, buat website simple, iklan dekat Google dan Facebook, masuk dalam grup bisnes, dan approach syarikat yang selalu guna forklift. Kalau korang boleh dapat kontrak tetap dengan kilang atau gudang besar, confirm tiap bulan duit masuk dengan konsisten. Kesimpulannya, sewa forklift ni bisnes boring tapi masyuk gila. Modal sekali, untung berkali-kali, pelanggan repeat tinggi, dan persaingan pun tak ramai sangat. Jadi, rebutlah peluang ini untuk jadi jutawan senyap. Nombor 40. Pembekal baja organik. Ramai orang tak perasan, baja organik ni bisnes yang semakin tinggi permintaan dia. Sekarang, ramai petani dan pekebun komersial mengutamakan baja organik sebab lebih mesra alam, jaga kesuburan tanah, dan hasil tanaman lebih berkualiti. Selagi orang tanam pokok, selagi tu baja tetap diperlukan. Maknanya demand bisnes sentiasa ada. Untung dalam bisnes ni datang dari kos bahan mentah yang rendah, tapi harga jual tinggi. Baja organik boleh dibuat dari sisa makanan, tahi ayam, najis kambing, kompos daun, dan bahan semula jadi lain. Semua ni murah atau ada yang percuma juga. Tapi bila korang proses dan paket elok-elok, korang boleh jual dalam pek kecil RM10 ke RM50, atau kalau supply dalam kuantiti besar ke ladang atau syarikat pertanian, satu kontrak boleh cecah puluhan ribu ringgit sebulan. Marketing dalam bisnes ni kena pandai target pelanggan yang betul. Gunakan Facebook Ads, TikTok, Shopee, Lazada dan Google Ads untuk jual direct kepada pekebun kecil dan pemilik rumah. Kalau nak main game besar, cari kontrak dengan ladang komersial, pembekal pertanian, atau masuk tender baja untuk agensi kerajaan. Kesimpulannya, pembekal baja organik ni bisnes yang nampak bosan, tapi boleh jadi mesin duit jangka panjang. Kalau korang nak jadi jutawan senyap dalam sektor pertanian, bisnes ni sangat sesuai untuk korang. Alright guys, itu dia 40 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.